dia akan jadi masalah juga. PAS pun tak nak berkorban kursi juga. Nak membesarkan lagi jaringan ataupun electoral pack dalam pilihan raya akan datang lah. Untuk yang bukan Melayu, TMIC ataupun mungkin akan datang di MCA, saya rasa tak ada banyak masalah sangat. Pasal kursi yang nak direbutkan tu nanti banyak. Sebelum ni PN tak menang banyak. Jadi kemungkinan dia orang datang ni banyaklah tempat-tempat. Tapi seperti mana masalah dalam gabungan PHBN, yang mana DAP ni menjadi tak nak sacrifice satu pun kursi. Dalam PN nanti untuk gabungan yang Melayu, parti-parti kecil macam parti Ibrahim Aldi, Pejuang, kalau dia nak duduk bawah payung tu, dia akan jadi masalah juga. PAS pun tak nak berkorban kursi juga. Jadi macam mana bersatu selaku pimpinan nak manage keadaan ni supaya lebih ramai lagi boleh bertanding di bawah payung. Itulah kehebatan dan wibawa yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin. Kadang-kadang Tan Sri Muhyiddin ni kita lihat dia sebagai seorang pemimpin yang kadang-kadang tak respon ke tak respon ke, marah ke tak marah ke, senyum ke tak senyum ke, begitu saja. Tetapi sebenarnya dia ada wisdom yang bagi saya mampu meyakinkan parti-parti politik ini untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana kita boleh manage coalition kita ini supaya kita dapat mencapai kemenangan itu secara bersama. Sebab landscape politik Malaysia hari ini memang dah terbukti bahawa tidak boleh ataupun tidak akan ada satu parti yang akan menang secara bersendiri. Tak.